Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat sini aku nak share dengan korang bagaimana kita nak buat alas kepala alas kepala apabila kita tertinggal songkok ataupun tertinggal tengkolok. Okey. Untuk kes kali ni anak aku punya songkok hilang, kena ambil orang ataupun tertukarlah. Jadi kat sini aku nak kongsikan dengan korang bagaimana kita nak buat alas kepala menggunakan kain plekat. Okey. So dekat sini kita ada satu kain plekat. Kita ambil, kita regangkan dia dan lipat ke dalam. Okey, lipat ke dalam. Kemas-kemas lah. Okey, kalau ada seorang buat seorang je. Kalau ada dua orang buat dua orang. Kalau ada 4-5 orang, buat 4-5 orang. Supaya dia punya gulungan-gulungan dia tu kecil. Okey, ke dalam. Okey, kita rentak-rentak sikit. Supaya dia lebih kemas dan tersusun rapi. Okey, kita buat berulang-ulang kali. Sampailah semua kain tu ataupun sepanjang kain tu dia bergulung ke dalam. Okey. Kita buat padat-padat, kita kemaskan. Kita gulung, kita kemaskan, gulung dan kemaskan sampailah hujung. Okey. Apabila sudah hampir siap, kita akan kemaskan lagi. Kemaskan dia. Lepas tu kita akan buat satu lilitan buat lilitan. Kita letak atas bahu macam tu. Lepas tu kita tarik dan kita simpulkan pada tangan. Lepas tu kita kemaskan lagi dan kita pun boleh pakaikan kat kepala. Okey. Sebenarnya alas kepala ni diinspirasikan daripada tengkolok Bugis ya. Tengkolok Bugis ni kalau kita buka terus boleh jadi senjata seperti cindai. Okey. Kalau kita hayun tu kena batu, batu boleh pecah. Kalau kena kepala orang pun boleh pecah. Kalau kena badan memang sakit lah. Okey. So walaupun songkok hilang, walaupun tanjak tak ada, kita ada kain plekat, kita boleh buat alas kepala macam ni. Okey. Selain mengekalkan suhu badan, kita dapat jadikan dia salah satu bahan untuk mempertahankan diri apabila berlaku kecemasan. Okey. Inilah hasil dia. Okey, selepas kita siapkan. Okey. Sesuailah untuk budak-budak, bolehlah untuk kecemasan. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.